Assalamualaikum. Selamat datang ke video masakan kali ini. Hari ini kita akan menyediakan satu resipi istimewa yang telah menjadi kegemaran ramai, iaitu daging belengas. Mula-mula kita goreng daging, kemudian kita masukkan air dan masukkan serbuk kunyit dan garam. Kita renih menggunakan api yang perlahan sehingga daging menjadi empuk. Bila air dah semakin kering, kita masukkan 3 biji bawang putih dan 2 inci halia yang dimayang nipis. Kemudian kita masukkan sebiji bawang Holland yang dimayang dan juga 3 sudu besar sos tiram, 3 sudu besar sos tomato dan 3 sudu besar kicap manis. Bila memasak daging ni, ada beberapa tip untuk memastikan daging kita cepat, lembut dan tidak liat. Antaranya adalah 1, kita rendam daging dalam bahan-bahan yang bersifat asid seperti jus limau, cuka atau yogat. Yang kedua, kita boleh juga gunakan teknik pukul dan ketuk daging. Ini biasanya orang putih lah yang akan gunakan, di mana kita akan gunakan pengetuk untuk memukul daging hingga seratnya menjadi lebih halus. Yang ketiga, kita rendam dengan buah betik atau nenas. Buah-buahan seperti betik dan nenas mengandungi enzim semula jadi yang membantu melembutkan daging. Rendam dalam lebih kurang 15 hingga 30 minit sebelum memasak. Kemudian teknik yang keempat ialah kita masak dengan menggunakan api yang perlahan. Teknik memasak perlahan dengan suhu rendah sangat berkesan untuk melembutkan potongan daging yang keras. Ini membolehkan kolagen dalam daging mencair dan menjadikan daging lembut. Akhir sekali kita masukkan potongan cili besar merah dan sebiji tomato yang dipotong 6. Dan juga 1 sudu teh garam dan juga setengah sudu besar gula dan kacau hingga tercampur sempurna. Okey, daging masak belengas kita telah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Okey, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda suka dengan video ini, sila tekan button like dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidilfitri.